Setelah lama berehat, hari ini baru ada masa nak edit video. Jadi hari ini aku nak buat gulai kope ayam. Kope tu apa? Kope tu ayam yang bahagian tulang. Jangan salah sebut, lain pula maksudnya. Aku buat gulai yang paling simple berdasarkan bahan-bahan yang ada kat dapur. Mula-mula kisarkan bawang merah, bawang putih dan juga sedikit halia. Kisar dengan sedikit air hingga betul-betul hancur. Kemudian tuangkan sepaket kecil rempah gulai daging dan juga 1 sudu besar rempah kerutuk. Tuangkan ke dalam mangkuk dan bancuh dengan sedikit air sehingga menjadi pes. Selepas itu panaskan sedikit minyak dan tumis kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan juga bunga cengkeh. Tumis sehingga naik bau dan masukkan pes yang disediakan tadi. Tumis sehingga pecah minyak dan kemudian masukkan bahan-bahan yang dikisar. Kacau sampai semuanya sekata dan boleh masukkan seketul gula melaka. Kacau sampai gula melaka cair dan boleh masukkan kaki ayam yang siap direbus. Diikuti bahagian-bahagian tulang ayam yang lain. Masa ni boleh tambah sedikit air dan biarkan semua rempah meresap ke dalam ayam. Bila ayam dah separuh masak, boleh masukkan sekotak kecil santan dan beberapa cawan air ikut kepekatan yang kita nak. Jangan berhenti mengacau untuk elakkan santan menjadi berketul. Kemudian boleh masukkan sekeping asam keping dan juga sedikit kerisik. Kacau sampai mendidih dan boleh perasakan dengan garam, gula dan juga ajinomoto mengikut cita rasa masing-masing. Biarkan mendidih seketika, kemudian boleh tutup api tapi jangan berhenti mengacau selama 30 saat. Okey, dah siap gulai kope ayam. Hidangkan bersama sambal belacan dan juga timun mentah. Pasti sedap dah.